hiasan diri, adat dijunjung kekal abadi. Izinkan saya perkenalkan diri, Nuraini Filzah nama diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bayangkan, sekira seorang murid hadir ke sekolah setiap hari tetapi tidak memahami apa yang dipelajari. Bayangkan juga sekiranya seorang guru mengajar dengan bersungguh-sungguh tetapi tidak memahami hala tuju sebenar sistem pendidikan negara. Situasi seperti ini menunjukkan bahawa kejayaan pendidikan bukan hanya bergantung kepada kehadiran murid dan usaha guru semata-mata, tetapi bergantung kepada kefahaman terhadap aspirasi pendidikan negara. Sehubungan dengan itu, saya, Nuraini Filzah binti Muhammad Zikri dari kelas Bahasa Melayu A ingin menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan pembentuk guru berjiwa pendidik. Fokus utama pembentangan ini ialah bagaimana kefahaman terhadap aspirasi pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 mampu membentuk sasiah guru, nilai profesional guru dan tanggungjawab sebagai ejen perubahan pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 merupakan pelan transformasi pendidikan negara yang dirangka bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Pelan ini bukan sekadar dokumen dasar pendidikan tetapi merupakan panduan strategik kepada guru dalam melaksanakan pengajaran secara lebih sistematik dan berkesan. Melalui PPPM, sistem pendidikan negara memberi penekanan terhadap pembangunan murid secara holistik yang merangkumi intelek, emosi, rohani dan sosial. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan penting sebagai pelaksana utama dasar pendidikan di bilik darjah. Tanpa kefahaman yang jelas terhadap aspirasi pendidikan negara, guru berisiko melaksanakan pengajaran secara rutin tanpa hala tuju strategik. Dalam PPPM, terdapat 5 aspirasi utama sistem pendidikan negara iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Namun dalam persembahan ini, saya akan memberi tumpuan kepada 3 aspirasi utama iaitu akses, kualiti dan equity. Kerana ketiga-tiga aspirasi ini mempunyai hubungan langsung dengan pembentukan sasiah guru cemerlang. Guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang bukan sahaja menguasai kandungan pengajaran tetapi memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan murid secara menyeluruh. Guru berjiwa pendidik mempunyai ciri-ciri seperti empati terhadap murid, bertanggungjawab terhadap pembelajaran murid, sentiasa meningkatkan kompetisi diri dan mengamalkan nilai profesionalisme keguruan. Ciri-ciri ini selari dengan aspirasi pendidikan negara yang menekankan pembangunan sasiah guru sebagai asas kecemerlangan sistem pendidikan. Aspirasi pertama yang akan saya bincangkan ialah aspirasi akses. Aspirasi akses merujuk kepada peluang pendidikan berkualiti yang diberikan kepada semua murid tanpa mengira latar belakang keluarga, lokasi tempat tinggal dan tahap keupayaan pembelajaran. Malaysia telah mencapai hampir 100% enrolment pendidikan rendah. Namun, cabaran utama pendidikan masa kini bukan lagi memastikan murid hadir ke sekolah
tetapi memastikan murid mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti dan bermakna. Di sinilah peranan guru menjadi sangat penting. Guru berjiwa pendidik memastikan setiap murid bukan sekadar hadir di bilik darjah, tetapi benar-benar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bagi memastikan aspirasi akses dapat dilaksanakan secara berkesan, guru perlu menggunakan pendekatan pedagogi berpusatkan murid. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Melalui pendekatan ini, murid diberi peluang untuk meneroka masalah sebenar, bekerjasama dalam kumpulan dan menghasilkan penyelesaian kreatif. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman murid tetapi juga meningkatkan motivasi mereka terhadap pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa akses pendidikan berkualiti memerlukan kreativiti dan kompetisi pedagogi guru. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga memainkan peranan penting dalam memperluas akses pembelajaran murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan platform D5 bagi menyediakan bahan pembelajaran interaktif seperti video pembelajaran, kuis digital dan aktiviti kolaboratif. Melalui penggunaan teknologi digital, murid dapat mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam pendidikan abad ke-21. Aspirasi akses juga membentuk sasiah guru yang prihatin terhadap keperluan murid. Sebagai contoh, terdapat murid yang menghadapi kekangan dari segi kemudahan peranti digital di rumah. Guru berjiwa pendidik akan mengambil inisiatif menyediakan bahan pembelajaran alternatif seperti lembaran kerja bercetak atau menjalankan sesi bimbingan tambahan selepas waktu sekolah. Tindakan ini menunjukkan bahawa sasiah guru memainkan peranan penting dalam memastikan setiap murid mendapat peluang pembelajaran yang adil. Seterusnya, saya akan membincangkan aspirasi kedua, iaitu aspirasi kualiti pendidikan. Aspirasi kualiti bertujuan memastikan sistem pendidikan Malaysia mencapai standard pendidikan bertaraf antarabangsa. Dalam pendidikan abad ke-21, murid bukan sahaja perlu menguasai kandungan pelajaran tetapi perlu mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran ini termasuk pemikiran kritis, penyelesaian masalah, komunikasi berkesan dan kreativiti. Kemahiran ini penting bagi memastikan murid mampu bersaing di peringkat global. Bagi memastikan aspirasi kualiti dapat dicapai, guru perlu mengubah pendekatan pengajaran daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran inquiry. Melalui pendekatan ini, murid digalakkan bertanya soalan, membuat hipotesis dan mencari jawapan secara aktif. Pendekatan ini membantu murid membina pengetahuan secara bermakna dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, guru juga perlu melaksanakan pentaksiran bilik darjah secara berterusan. Pentaksiran ini membantu guru mengenal pasti tahap penguasaan murid secara menyeluruh. Maklumat yang diperoleh melalui pentaksiran ini membolehkan guru merancang intervensi yang lebih berkesan bagi meningkatkan pencapaian murid.
Aspirasi kualiti juga membentuk sasiah guru reflektif. Guru reflektif sentiasa menilai keberkesanan pengajaran mereka dan berusaha menambah baik amalan pengajaran secara berterusan. Sebagai contoh, guru boleh menyertai kursus pembangunan profesionalisme berterusan atau CPD. Melalui kursus ini, guru dapat meningkatkan kemahiran pedagogi dan teknologi selaras dengan perkembangan pendidikan semasa. Ini menunjukkan bahawa guru berkualiti sentiasa berusaha meningkatkan kompetensi diri. Aspirasi ketiga ialah aspirasi ekuiti pendidikan. Ekuiti pendidikan merujuk kepada keadilan dalam pemberian peluang pembelajaran kepada semua murid berdasarkan keperluan individu. Ekuiti tidak bermaksud layanan sama rata. Sebaliknya, ekuiti bermaksud layanan yang adil berdasarkan keperluan murid. Pendekatan ini memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama untuk mencapai potensi maksimum mereka. Dalam konteks ini, guru perlu menggunakan analisis data pentaksiran bilik darjah bagi mengenal pasti jurang pembelajaran murid. Melalui analisis ini, guru boleh merancang intervensi seperti kelas pemulihan, aktiviti penggayaan dan bimbingan individu. Pendekatan ini membantu mengurangkan jurang pencapaian murid dalam bilik darjah. Aspirasi ekuiti membentuk sasiah guru yang berintegriti dan adil. Guru perlu mengelakkan sikap berat sebelah terhadap murid berdasarkan latar belakang, keluarga atau pencapaian akademik. Sebaliknya, guru perlu memberi peluang yang sama kepada semua murid untuk berjaya. Ini menunjukkan bahawa sasiah guru memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan pendidikan dapat dilaksanakan secara berkesan. Kefahaman terhadap aspirasi pendidikan dapat membentuk sasiah guru kerana aspirasi ini menjadi panduan kepada guru dalam melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. Sebagai contoh, aspirasi akses membentuk guru yang prihatin terhadap keperluan murid. Aspirasi kualiti membentuk guru yang sentiasa meningkatkan kompetisi diri. Manakala, aspirasi ekuiti membentuk guru yang adil dan berintegriti dalam melaksanakan tugas mereka. Guru perlu menghayati aspirasi pendidikan kerana aspirasi ini menjadi asas kepada usaha memartabatkan profesion keguruan. Guru yang memahami aspirasi pendidikan negara mampu merancang pengajaran yang lebih berkesan selaras dengan keperluan murid abad ke-21. Selain itu, penghayatan aspirasi pendidikan juga membantu guru meningkatkan kualiti pengajaran serta membina persekitaran pembelajaran yang inklusif dan kondusif. Kesimpulannya, aspirasi akses, kualiti dan ekuiti dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 memainkan peranan penting dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Guru yang memahami aspirasi pendidikan negara mampu melaksanakan pengajaran secara lebih berkesan serta membentuk sasiah murid secara holistik. Sebagai bakal guru, saya berazam untuk menghayati aspirasi pendidikan negara bagi memastikan saya mampu menjadi pendidik yang profesional, berintegriti dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Sekian, terima kasih.